Okey, Tuan CEO Mailun, Yes, Azim. nak tanya jugalah kan. Dia tengok banyak sangat ni promosi pinjaman ini Okey. daripada kredit komuniti. Okey. So adakah kredit komuniti ni long? Okey, saya selalu ditanya macam tu. Okey, apa definisi along? I tak tahu bahasa Cina. Tapi di master I, okey, sebuah kredit komuniti di bawah lesen yang diberi oleh KPKT, mereka hanya dibenarkan untuk memberi pinjaman dengan kadar faedah tanpa cagaran sehingga 18% ataupun dengan cagaran sehingga ke 12% setahun Tetapi kebanyakan pemberi pinjaman ni mengenakan kadar faedah sehingga ke berkali-kali ganda, ada yang beratus-ratus setahun, ada yang mengarut sampai tak terbayar So mereka di mata kami, mereka yang mengenakan kadar faedah lebih daripada garis panduan itu mungkin kita boleh kira sebagai along lah, sebab mereka tidak mengikut undang-undang Jadi tuan-tuan, sekiranya anda nak pergi ke kredit komuniti, mana-mana kredit komuniti, anda pastikan yang mereka mengikut garis panduan dengan mengenakan kadar faedah tidak melebihi 12% untuk pinjaman bersaga dan kadar faedah tidak melebihi 18% untuk pinjaman, 12% untuk bercaga, 18% untuk tidak bercaga. Okey, saya harap jelas, Azim. Yeah. Jangan risau, cakap dengan pelanggan tu, mungkin masih boleh dia buat pinjaman dengan bank, mungkin masih boleh buat dia pinjaman dengan koperasi, tetapi semak laporan My Pocket RM50, kita akan dapatkan laporan situasi SPK dan info-info yang dia perlukan berdasarkan latar belakang pekerjaan, dan kita akan bantu. Mungkin dia tak perlu pergi ke kredit komuniti, solusi yang terbaik yang mungkin adalah daripada bank. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.